tempat air sebab kan orang buang botol air. Water station. So dia orang kan yang recycle semua tu. At the same time dia punya projek recycle tu. Sekarang biasa aturan dia buang je. Lagi buang. Memang. Takkan kau nak berlari dengan botol tu? Tengok ni tu batu cup paper cup. Tu dulu masa lari yang join Jinsing Run tu kan. Bolehlah bawa botol air. Kata berat je aku berlari dengan botol air. Air dah habis tak. Yelah. Masa tu lah baru tahu kita boleh dapat air kat stesen-stesen ni pun. Kebayaran tu kan lagi melawak je. Tak ambil pun dia punya baju kita cantik pun. Bayar RM13 je. Dah bayar untuk lari. Bayar jinsin. Dapat t-shirt. Dapat ikan dia tu. Lari dengan ikan menyemak. Berat. Kita nak lari dah, kita nak pegang ikan dia lagi tu. Nak masuk UiTM Puncak Perdana ke? Depan tu. Yang tu yang Seri Pentas semua tu. Oh, sebab nampak signboard tu. Takkanlah daripada segi boleh masuk. Jauh lagi. Itulah pasal. M apa Merit? Macam tu Merit lah tu. Itulah pasal Merit ni buka kat sini. Hanya tak balik tengah hari bawa dia makan. Umi dia balik pukul 1 lebih jadi dia boleh cerita kan. Dia kelaparan dia jadi dia ajak Umi dia makan McD siang tadi. Ini betul. So dengan ayah tak bagi dia makan McD. Dia cakap tak sihat.